Rumah Bluey adalah salah satu lokasi yang paling terperinci dalam mana-mana rancangan animasi di televisyen sekarang. Dan kebanyakan orang menonton setiap episod tanpa pernah menyedari apa yang tersembunyi di latar belakang. Hari ini, kita akan melihat setiap rahsia, setiap butiran tersembunyi dan segala perkara yang rancangan ini tidak pernah tunjukkan secara langsung tentang rumah keluarga Hiller. Sebelum kita masuk ke butiran khusus, mari kita bincangkan susun atur rumah Hiller itu sendiri. Kerana rumah itu sebenarnya mengubah reka bentuknya bergantung pada keperluan episod. Kedudukan bilik-bilik berubah, tingkap menghadap arah yang berbeza dan perabot bergerak ke sana sini tanpa penjelasan. Tetapi ada susun atur standard yang sering digunakan dalam rancangan ini. Dan cara terbaik untuk melihatnya dengan jelas adalah melalui rumah mainan Hiller rasmi yang memberikan kita pecahan tingkat demi tingkat tentang bagaimana rumah itu sebenarnya dibina. Rumah Hiller mempunyai 3 tingkat. Di tingkat bawah, anda ada ruang tamu utama, ruang terbuka besar dengan sofa oren, tangga di tengah dan tingkap besar di belakang sofa. Di sinilah kebanyakan aktiviti keluarga berlaku. Naik ke tingkat 2, di sinilah ia menjadi lebih menarik. Dapur dan ruang makan, kedua-duanya berada di atas sini, yang sebenarnya agak pelik bila difikirkan sebab dapur hampir selalu berada di tingkat bawah dalam kehidupan sebenar. Tapi di rumah Hiller, seluruh dapur, termasuk kabinet, sinki dan meja makan, semuanya terletak di tingkat 2. Dan rancangan ini sebenarnya mengesahkan perkara ini dalam episod Pizza Girls, di mana kita dapat melihat pandangan udara rumah itu. Dan anda boleh nampak dengan jelas di mana dapur itu terletak. Dan kemudian di tingkat atas, anda ada bilik air dan bilik tidur. Jadi, susun atur rumah ialah ruang tamu di bawah, dapur di tengah dan bilik tidur di atas sekali. Luar biasa. Tetapi, itulah rumah Hiller untuk anda. Dan bercakap tentang perubahan reka bentuk, dapur keluarga Hiller adalah contoh terbesar perkara ini. Dalam kebanyakan episod, tingkap sinki dapur menghadap ke sisi rumah. Itulah susun atur standard yang anda lihat berulang kali. Tetapi kemudian, dalam episod Born Yesterday, apabila Chili berdiri di sinki dapur, dia melihat terus ke halaman belakang melalui tingkap yang sama, pemandangan halaman belakang itu yang sangat berbeza daripada setiap episod lain. Dan reka bentuk itu bukan sahaja berubah antara episod, ia juga berubah dalam episod yang sama. Kerana dalam Born Yesterday, pada permulaan, sinki dapur menghadap ke sisi rumah. Tetapi, lokasinya berubah antara babak kerana jalan cerita memerlukan Chili untuk melihat ke halaman belakang pada saat tertentu itu. Dan para animator diam-diam menyesuaikannya tanpa menarik perhatian sesiapa pun. Sekarang, mari kita bincangkan tentang bilik permainan. Pernahkah anda perhatikan dengan teliti permaidani di lantai itu? Ia direka bentuk sama seperti buah kiwi. Dan semasa anda melihat bilik permainan itu, perhatikan gambar di dinding belakang. Ia adalah peta Australia dengan Queensland diselahkan, iaitu negeri di mana Brisbane terletak. Dan jika anda tidak tahu, Brisbane ialah tempat berlakunya rancangan ini. Ini adalah cara halus rancangan ini memberitahu anda dengan tepat di mana cerita ini berlaku tanpa pernah menyatakannya secara terang-terangan. Sekarang mari kita beralih ke bilik tidur gadis-gadis itu. Sama seperti bilik permainan, permaidani di bilik tidur mereka juga direka bentuk seperti buah. Dan kali ini, ia berbentuk tembikai. Antara buah kiwi di bilik permainan dan tembikai di bilik tidur, rumah keluarga Hiller memang mempunyai tema buah yang sangat kuat. Dan juga, lihatlah katil-katil itu. Katil Bluey ada huruf B besar kerana dia yang paling tua. Katil Bingo pula ada huruf B kecil. Ia adalah satu perincian kecil tetapi sangat comel. Sekarang, mari kita bincangkan sesuatu yang kebanyakan orang tak tahu. Bluey ada haiwan peliharaan, seekor ikan. Selepas Chili minta supaya kolam dibina di halaman belakang, sebuah kolam kecil muncul dan di dalamnya tinggal seekor ikan oren yang nampaknya menjadi kegemaran Bluey. Dan sejujurnya, memang tak susah nak faham kenapa. Ikan itu berwarna sama seperti Chili dan Bingo, jadi ia rasa seperti sebahagian daripada keluarga. Ia tidak sering muncul dalam siri utama, tetapi anda boleh nampak dengan jelas dalam minisode di sebelahnya. Dan mari kita bergerak ke bahagian depan rumah, sebab kalau anda periksa peti surat keluarga Hiller, kita boleh nampak nombor 2 di atasnya. Jadi, ini bermakna keluarga Hiller tinggal di nombor 2 di jalan mereka, menjadikan mereka rumah bernombor genap yang pertama, yang bermaksud sangat berkemungkinan Judah tinggal di nombor 1 dan keluarga lelaki tinggal di nombor 3. Tapi kedua-dua perkara itu belum disahkan oleh rancangan, tapi nombor-nombor itu memang sepadan. Mari kita masuk ke dapur.
Di sudut, anda boleh nampak bekas garam dan lada di atas kaunter. Dan di atasnya, kelihatan seperti tocang bawang putih tergantung di dinding. Perincian kecil, tapi ia banyak menceritakan tentang Chili sebagai tukang masak. Dan di ruang tamu, perhatikan pasu berbentuk nanas. Nanas itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah penghormatan kepada Ludo Studio, syarikat animasi yang menghasilkan Bluey. Nanas itu adalah simbol Ludo Studio. Jadi, setiap kali anda nampak nanas di mana-mana dalam Bluey, itu adalah studio tersebut secara senyap-senyap meninggalkan tanda tangan mereka pada rancangan itu. Bergerak ke ruang tamu, lihat kawasan di bawah TV. Bandit menyimpan sebuah batu di situ, dengan kesan tapak kaki anjing yang ditekan ke atasnya. Dan memandangkan Bandit ialah seorang ahli arkeologi, itu hampir pasti adalah fosil, iaitu kesan tapak kaki anjing purba yang terpelihara selepas melangkah di dalam lumpur berjuta-juta tahun dahulu. Ia terletak di ruang tamu keluarga Hiller, seperti hiasan biasa. Tetapi sebenarnya ia adalah secebis sejarah prasejarah. Dan betul-betul di sebelah pasu tanaman berdekatan, terdapat juga tulang anjing yang Bandit tunjukkan kepada keluarganya selepas salah satu perjalanan kerjanya. Anda juga boleh nampak ia dalam episod mini arkeologi jika anda perhatikan dengan teliti. Juga di ruang tamu, di satu sisi bilik, terdapat gambar berbingkai ayah Chili semasa muda memakai uniform tentera. Dan di sebelah lagi, berhampiran pintu, terdapat salib berbingkai yang kelihatan seperti salib Victoria, iaitu pingat tentera yang diberikan kepada askar atas keberanian luar biasa dalam pertempuran. Ayah Chili telah berjuang dalam peperangan dan menerima salah satu anugerah tertinggi untuknya. Dan keluarga Hiller dengan senyap meletakkan kedua-dua gambar dan pingat itu di dinding ruang tamu mereka tanpa satu pun episod pernah menarik perhatian kepadanya. Di halaman belakang, terdapat sebatang pokok kecil dengan bunga merah yang menarik. Pokok itu dipanggil flamboyant dan ia terkenal kerana menghasilkan bunga merah yang paling terang antara mana-mana tumbuhan. Bingo sebenarnya menjawab soalan tentang jenis pokok itu dalam episod Barbeku. Tetapi ia berlaku begitu pantas sehingga kebanyakan orang terlepas pandang sepenuhnya. Dan semasa anda melihat halaman belakang dalam episod yang sama, perhatikan kawasan di belakang salah satu pasu tanaman berhampiran bahagian atas skrin. Terdapat sarang tebuan di situ. Bandit memang perlu menguruskan perkara itu sebelum salah seorang anak perempuannya menemuinya. Di dalam garaj, yang jarang sekali muncul dalam rancangan itu, terdapat beberapa butiran menarik yang tersembunyi di latar belakang. Terdapat papan luncur dengan reka bentuk nanas di atasnya yang seperti kita sudah tahu adalah simbol Ludo Studio. Terdapat juga trofi hoki padang yang hampir pasti milik Chili memandangkan dia sangat meminati sukan itu. Dan di sudut, terdapat radio lama yang jelas sekali tidak pernah digunakan oleh Bandit. Garaj hanya muncul selama beberapa saat sepanjang siri ini. Tetapi, walaupun dalam beberapa saat itu, perinciannya tetap ada. Dalam episod Ferris, terdapat gambar bingo di dinding. Dan jika anda perhatikan betul-betul, Bob Bilby berada betul-betul di sebelahnya dalam gambar itu. Ini bermakna, gambar itu diambil khusus pada hujung minggu ketika bingo membawa maskot sekolah pulang ke rumah. Rumah itu sebenarnya berubah dan dikemas kini berdasarkan apa yang telah berlaku dalam episod-episod sebelum ini, yang merupakan tahap perincian yang luar biasa untuk sebuah rancangan animasi. Dan bercakap tentang gambar di dinding, ada satu gambar yang menunjukkan Bandit dan Chili berdiri di hadapan Taj Mahal. Gambar itu diambil sebelum Bluey dan Bingo dilahirkan lagi, ketika Bandit dan Chili sedang mengembara di India bersama-sama sebagai pasangan. Ia adalah satu bab penuh dalam kehidupan mereka sebelum menjadi ibu bapa, tergantung diam-diam di dinding di latar belakang. Dan untuk butiran terakhir ini, mari kita kembali ke dapur. Dalam episod Bingo, terdapat sebuah kabinet di dapur dengan tanda kapur di sisinya. Itu adalah ukuran ketinggian. Chili telah diam-diam menjejak ketinggian anak-anak perempuannya selama bertahun-tahun. Seperti mana ibu bapa lakukan dalam kehidupan sebenar. Ia adalah satu butiran kecil yang menceritakan segalanya tentang sifat Chili sebagai seorang ibu. Dan betul-betul di sebelahnya, di dinding, terdapat satu lukisan di mana anda boleh nampak dengan jelas Bluey dan rakannya dari Kanada, Jean-Luc, berdiri bersebelahan. Satu peringatan bahawa walaupun Jean-Luc tidak muncul dalam episod itu, dia masih merupakan sebahagian daripada dunia Bluey. Di dinding dapur rumahnya, tepat di tempat keluarganya boleh melihatnya setiap hari. Rumah Hiller bukan sekadar latar belakang. Ia adalah sebuah cerita yang diceritakan melalui setiap perincian. Dan seperti biasa,
Kita akan jumpa anda dalam video seterusnya.